Kalau orang yang nakkan perubahan, mencari Allah, prasyarat yang pertama sekali ialah azam tu mesti datang daripada lubuk hati dia sendiri untuk dia mencari Allah dan kebenaran. Tak pernah lagi orang cari Allah dan kebenaran kemudian Allah mengabaikan dia. Tak pernah. Setiap orang, agama apa pun dia, ketika mana di dalam hati dia mencari kebenaran, mencari pencipta, dia akan jumpa pencipta itu, dia akan dibawa sehinggalah bertemu dan belajar tentang kebenaran dalam kehidupan dia. Mesti. Yang ni sunnatullah. Tuan-tuan tengok rancangan dengan mu'alaf tuan-tuan, 8 daripada 10 yang diwawancara tuan-tuan hak baru masuk Islam, China ke, India ke, Kadazan ke, tuan-tuan, 8 daripada 10 bukan didakwah tetapi mereka mencari kebenaran. Bila ada niat, ada azam untuk berubah, ada azam nak cari kebenaran, ada azam nak mencari Allah, ada azam untuk menjadi yang terbaik, hamba Allah yang terbaik, Allah akan bimbing, Allah akan panggil dia, Allah akan buka laluan untuk dia dan akhirnya dia akan jumpa dengan kebenaran tersebut.